Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kecil Cerita. So aku hari ni ada satu video berkenaan dengan motor Honda RS V2. So video aku hari ni aku nak buat simple je lah. So kat depan aku ni ada sebiji Honda RS V2. Motor ni ada masalah, timing dia tak cantik. Lepas tu mati-mati macam tu lah. Owner sebelum ni dah tukar TPS dengan tukar plug. So masalah masih sama lagi, tak selesai. So bila aku cek secara teliti, aku ada jumpa beberapa masalah lah. Tapi ada punca utama dia tu. Kejap lagi aku share dengan korang. So yang mana belum follow aku punya channel, minta tolong korang like, share, subscribe lah. Korang share video ni dekat kawan-kawan kalau korang rasa video aku ni bermanfaat. Okay, so pertama sekali yang aku jumpa masalah problem dia, motor ni owner beli second tau. So tak tahulah plug ni tukar daripada owner asal ataupun owner yang baru. Dia pakai plug apa ni, Tobaki. So plug ni adalah plug racing tau, api tajam. So tak berapa cantik lah untuk motor standard macam ni. Boleh menyebabkan bahagian valve ataupun piston bermasalah. Okay, so ni aku dah tukar yang standard balik. Tapi sama juga, masalah belum selesai. So aku buka dia punya air filter, fuel filter. Fuel filter dia dah kotor. Lepas tu aku rasa fuel filter ni problem sebab bunyi dia agak kasar sikit. Kenapa dia boleh problem? Sebab tangki dia kotor. Nampak berkarat. So ni nanti aku akan tukar fuel filter ni. Tangki nanti aku akan cuci. Lepas tu nanti fuel pump ni nanti, motor dalam dia aku akan tukar. Okay, so aku rasa ni adalah salah satu punca juga. Yang ketiga, yang paling menjadi punca utama lah bagi aku, dia punya coil magnet. So korang tengok sini, dia punya coil magnet dah hitam dah terbakar. So ni adalah punca api dia tak berapa cantik lah kan. Tu yang menyebabkan salah satu punca motor ni mati-mati macam tu, timing tak cantik macam tu, salah satu punca. So kenapa dia boleh jadi macam ni? Aku cek motor ni, isu dia dah flash tau. Bila isu dah flash, dia menyebabkan minyak, api semua lebih. So untuk jangka masa panjang, dia efek pada benda-benda yang aku tunjuk ni lah. Lepas tu aku ada buat FID tadi tu, video dia nanti aku attach sekali kalau aku teringat aku nak edit. Cek motor abang ni. So kecil cocok komputer, tengok macam-macam sensor lah abang timbul. Bank angle sensor pun ada ni, ACV, injector, VIT sensor, TPS, max sensor. Ada yang boleh servis dan ada yang kena tukar ni bang. Nanti kecil update balik dengan abang macam ni. Satu-satu nak kena check ni. So masa aku buat FID tadi tu, macam-macam sensor yang keluar dekat motor ni. So sebab apa macam-macam sensor tu keluar? Biasanya berpunca daripada isu yang motor ni dah flash lah. Itu yang menjadi masalah. So pada korang kalau kata motor korang ada masalah yang tak boleh selesai, korang boleh roger aku, boleh contact nombor aku yang aku ada letak dekat bio. Dekat TikTok aku ke dekat aku punya Facebook pun korang boleh cari aku punya nombor. So aku rasa itu adalah sedikit lah nasihat aku pada korang yang mana pakai Honda RS ni. Kalau kata motor tu standard, kita pakai je standard. Lepas tu kita jaga sekali dia punya servis lah. Kalau kata korang tak jaga servis pada motor ni, nanti dia akan menjadi masalah lah kan. Itu je lah kot video aku pada kali ni. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.